Aku akan gunakan buah pinggang kau sebaiknya. Sekarang, kita cerai. Jahitan pembedahan masih belum sembuh. Tetapi suamiku, Daniel, tanpa belas kasihan melemparkan surat cerai ke atas katil hospital. Tiada sekelumit pun rasa kesal di wajahnya. Melihat renungannya yang dingin, aku rebah ke lantai dan menangis terisak-isak. Puas hati dengan reaksiku. Daniel melangkah keluar dari bilik. Tetapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahawa sebaik sahaja pintu itu tertutup rapat. Senyuman sinis terukir di bibirku. Air mata itu hanyalah babak pertama dalam rancangan dendamku yang sempurna. Cahaya senja yang keemasan menembusi tingkap wad di pusat perubatan Glen Eagles Kuala Lumpur. Menyinari katil Daniel dengan cahaya putih. Alias sofenya. Dengan gerakan perlahan, mencelup sehelai tuala kecil ke dalam besen berisi air suam. Selepas memerahnya, dia mengelap lembut peluh yang merenik di dahi Daniel. Haus. Ambilkan air. Arahnya dengan suara yang kasar dan jengkil. Tanpa sepatah kata, Alia mengambil sebotol air mineral dari meja sisi dan menuangnya ke dalam gelas. Dia meletakkan penyedut minuman dan membawanya perlahan-lahan ke bibir suaminya. Daniel meneguk sedikit sebelum membuat muka jelik. Macam mana aku nak minum air suam ni? Bagi aku air sejuk berais. Sekarang. Tanpa membantah, Alia mengambil gelas itu dan menuju ke dispenser air di hujung koridor. Ketika itu, seorang jururawat sedang menukar beg keempat Daniel dan mengambil kesempatan untuk berbual. Puan Alia datang lagi hari ini. Bertuahnya suami Puan. Dijaga dengan penuh kasih sayang. Alia, yang kembali dengan air sejuk, hanya tersenyum paksa. Dia suami saya. Cik, ini memang tanggungjawab saya. Walaupun begitu, inilah kali pertama saya lihat isteri menjaga suami selepas pemindahan buah pinggang dengan begitu teliti. Encik Daniel ni mesti banyak buat pahala dalam hidup dulu. Dapat isteri sebaik Puan. Alia menghulurkan gelas berisi ais itu kepada Daniel. Dia minum dengan rakus sebelum menghempas gelas itu ke atas meja. Bunyi dentuman itu membuatkan hati Alia tersentak. Dia cuba memegang tangan suaminya. Tetapi Daniel menariknya dengan kasar. Seolah-olah sentuhannya melecurkan kulit. Jururawat. Bila doktor akan datang? Tanyanya terus kepada petugas kesihatan itu. Mengabaikan Alia sepenuhnya. Oh. Sekejap lagi. Encik. Doktor sedang buat rondaan. Jawab jururawat itu. Jelas tidak selesa dengan ketegangan di antara mereka. Lalu beredar. Tidak lama kemudian, doktor masuk. Memeriksa carta Daniel dan keadaannya. Perkembangan yang sangat baik. Buah pinggang yang dipindahkan berfungsi dengan sempurna. Kata doktor itu dengan puas hati. Paras kreatinin yang membimbangkan sebelum ini sudah kembali normal. Jadi, bila saya boleh keluar? Tanya Daniel tidak sabar. Jika keadaan terus begini, tidak lama lagi Encik Daniel boleh pulang. Terima kasih banyak. Doktor. Ucap Alia lega. Menundukkan kepalanya. Doktor itu memandangnya dengan mesra. Puan Alia pun dah banyak berkorban. Sebagai penderma. Bagaimana keadaan Puan? Saya baik-baik saja. Terima kasih.
Baguslah. Tapi jangan terlalu lasak. Hidup dengan satu buah pinggang bukan mudah. Sebaik sahaja doktor beredar. Daniel terus duduk tegak. Seolah-olah menunggu saat itu. Dia membuka laci meja dan mengeluarkan sepucuk sampul surat tebal. Nah. Dengan muka tanpa perasaan. Dia melemparkannya ke atas katil. Alia. Diselubungi firasat buruk. Mengambilnya dengan tangan yang terketar-ketar. Matanya terbeliak. Ia adalah surat perjanjian cerai. Apa? Apa ni? Suaranya kedengaran seperti rintihan. Daniel. Sambil memandang keluar tingkap. Menjawab acuh tak acuh. Tak nampak ke? Buta? Tanda tangan saja. Kita dah selesai. Kenapa? Kenapa tiba-tiba? Bukan tiba-tiba. Aku dah fikirkan hal ni sejak sebelum pembedahan lagi. Suara Daniel sedingin ais. Kemarahan mula membuat di dalam diri Alia. Jadi, sekarang awak dah dapat buah pinggang saya dan awak sihat. Awak boleh cakap macam ni? Ya. Boleh dikatakan begitu. Aku akan gunakan buah pinggang kau sebaiknya. Kau patut bersyukur untuk itu. Pada ketika itu, ingatan 3 bulan lalu bermain semula di fikiran Alia. Di bilik hospital yang sama. Daniel yang semakin kurus akibat kegagalan buah pinggang. Memegang tangannya dengan terdesak. Matanya berlinangan air mata. Alia. Tolonglah selamatkan abang. Abang tak nak mati macam ni. Daniel menyembamkan mukanya di tangan Alia. Menangis seperti anak kecil. Doktor kata abang boleh hidup kalau guna salah satu buah pinggang Alia. Abang janji akan balas jasa Alia seumur hidup. Abang akan basuh kaki Alia setiap hari pun tak apa. Tolonglah. Selamatkan abang. Anak kita perlukan ayahnya. Kan? Alia. Sambil mengesat air matanya. Membuat keputusan. Saya akan dermakan buah pinggang saya. Awak mesti hidup. Betul ke? Alia? Awak betul-betul akan bagi? Daniel memeluknya begitu erat. Abang sayang Alia. Abang akan percaya pada Alia seumur hidup abang. Kembali kepada realiti. Surat cerai itu terlepas dari tangan Alia. Semua yang awak cakap dulu. Semuanya bohong. Bukan bohong. Itu lakonan untuk terus hidup. Pada masa tu, aku terpaksa. Tiba-tiba, pintu bilik wad terbuka. Puan Hajah Alimah, Ibu Daniel, masuk membawa sebuah bakul buah yang besar dengan senyuman ceria. Melihat surat di lantai, dia berpura-pura terkejut. Daniel, kamu dah gila ke? Apa kamu buat ni? Macam mana kamu boleh buat macam ni pada Alia? Perempuan yang dah selamatkan nyawa kamu. Pekiknya dengan lakonan yang hebat. Puan Hajah Alimah memeluk bahu Alia. Sayang. Jangan sedih. Daniel ni emosinya tak stabil lepas pembedahan. Sabar ya. Nanti dia okeylah tu. Kamu kan seorang yang pemaaf. Cuba faham keadaan dia. Mark. Alia mendongak memandangnya. Untuk seketika, pandangan wanita itu menjadi tajam dan dingin.
Tetapi dia segera memaniskan wajahnya semula. Daniel, Mak, ni bukan macam tu. Kan? Katanya sambil memberi jelingan tajam kepada anaknya. Macam mana pun, kamu tak boleh layan Alia macam ni. Dia dah selamatkan nyawa kamu. Sudahlah. Mak. Semuanya dah muktamad. Daniel memalingkan mukanya. Muktamad apanya? Kalau bukan sebab Alia. Kamu dah tak ada dalam dunia ni tahu. Jerit Puan Hajah Alimah. Hilang kawalan. Tetapi Alia, di tengah-tengah sandiwara itu, melihat kebenaran yang pahit. Tangan ibu mertuanya yang diletakkan di bahunya mencengkam dengan kuat tanpa disedari. Sayang, lebih baik kamu balik dulu hari ni. Biar Mak yang nasihatkan Daniel. Alia berdiri. Kaku seperti patung. Parut pembedahan di sisinya terasa sakit. Sama seperti sakitnya pengkhianatan ini. Dia mencapai beg tangannya dan menuju ke pintu. Alia. Panggil Puan Hajah Alimah. Jangan risau. Semuanya akan selesai. Alia. Dengan tangan di tombol pintu. Berpaling perlahan. Mak pun tahu semuanya dari awal. Kan? Apa kamu cakap ni? Sayang? Mak tak pernah terfikir pun. Wanita itu menepuk dadanya. Seolah-olah tidak percaya. Sejak arwah ayah mentua kamu meninggal, Mak dah anggap kamu macam anak kandung Mak sendiri. Lakonan Puan Hajah Alimah sempurna. Tetapi Alia tidak lagi tertipu. Dia melangkah keluar tanpa menoleh. Di koridor yang sunyi, air mata mengalir laju. Dia tidak percaya. Harga untuk sebuah organ, sebahagian dari nyawanya, hanyalah sekeping surat cerai. Kemudian, dia sama-sama terdengar perbualan dari dalam bilik. Bagus lakonan kamu, anakku. Sekarang kita dah bebas dari perempuan tu. Kita boleh mulakan hidup baru. Itu adalah suara sebenar Puan Hajah Alimah. Alia rebah ke lantai. Jubin hospital yang sejuk seakan-akan meragut sisa kehangatan yang masih ada dalam dirinya. Seminggu selepas Daniel keluar hospital, Alia sedang mengemas barang-barangnya di sebuah apartmen kecil yang disewanya berhampiran hospital. Semata-mata untuk menjaga Daniel. Aku kena balik rumah, katanya lemah sambil memasukkan pakaian ke dalam beg. Sejak keluar hospital, tiada satu panggilan pun diterima dari Daniel. Dia menaiki teksi ke kondominium mewah di Mont Kiara yang pernah dipanggil rumah. Pemandangan bangunan itu membuatkan tekadnya terasa perit. Dia berhenti di hadapan pintu dan menekan kod keselamatan yang biasa digunakannya. Beep. Beep. Bunyi logam yang dingin menandakan kod itu salah. Dia menekan semula nombor itu perlahan-lahan. Beep. Beep. Pintu tidak terbuka. Jantungnya terasa luruh. Tiba-tiba, pintu itu dibuka dari dalam. Seorang wanita asing muncul. Berpakaian mewah dari hujung rambut hingga hujung kaki. Sehelai gaun sutera ungu yang ketat dan seutas kalung mutiara yang menonjol. Maaf. Cik ni siapa? Cuba nak pecah masuk rumah orang ke? Tanya wanita itu. Memandangnya dari atas ke bawah dengan pandangan hina. Siapa saya? Ini rumah saya. Balas Alia. Terkejut.
Rumah awak? Ha. Mengarut, kata wanita itu sambil ketawa. Hartanah ni milik syarikat kami. Awak salah rumah agaknya. Apa? Apa yang awak cakap ni? Ketika itu, suara Danial kedengaran dari dalam. Syazrina. Siapa tu? Bising-bising ni. Danial muncul dari ruang tamu. Tiada lagi kesan pembedahan. Dia kelihatan pulih sepenuhnya. Memakai sutrik berjenama mahal. Oh, kau rupanya. Alia. Katanya dengan nada dingin yang sama seperti melayan orang asing yang menjengkelkan. Danial. Apa semua ni? Siapa perempuan ni? Masuklah. Kita bincang kat dalam. Tak payah buat kecoh depan jiran. Dengan berat hati, Danial membenarkannya masuk. Bahagian dalam rumah itu berubah sepenuhnya. Perabot berwarna putih yang dipilih Alia dengan teliti telah hilang. Digantikan dengan sofa kulit hitam berkilat dan meja marmar yang dingin. Mana barang-barang saya? Perabot kau? Dah buanglah. Siapa nak simpan barang buruk macam tu? Jawab Syazrina Dharma. Duduk dengan anggun di atas sofa. Awak buang? Suara Alia bergetar. Dengar sini baik-baik. Jelas Danial dengan dingin. Apartmen ni sekarang milik syarikat Syazrina. Jadi, kau tak ada hak lagi nak tinggal kat sini. Tak mungkin. Ini rumah yang kita beli bersama dengan titik peluh kita. Jangan buat lawaklah. Duit tu semua aku yang cari. Ejek Danial. Pandangan Alia kemudian jatuh pada sebuah rak. Di situ, tersimpan kotak muzik lama yang Danial berikan semasa melamarnya. Sebuah objek penuh kenangan. Sekurang-kurangnya yang itu. Alia menghulurkan tangannya untuk mengambil kotak muzik itu. Tetapi Danial lebih pantas menepisnya. Benda sentimental ni masih ada kat sini rupanya. Katanya sambil menayangkannya dengan penuh penghinaan. Jangan. Tolonglah jangan. Rayu Alia. Aku dah muak dengan benda-benda murah kau ni. Danial menghempas kotak muzik itu ke lantai marmar tanpa belas kasihan. Perang. Ia pecah berkecai. Leher penari balik itu patah dan kepalanya tergolek. Kenapa awak buat macam ni? Alia melutut. Mengutip serpihan kaca. Sebab aku nak mulakan hidup baru. Aku nak padam semua yang mengaitkan aku dengan kau. Syazrina berdiri di hadapan Alia. Baik kau keluar sebelum aku panggil polis atas tuduhan menceroboh. Rumah ni milik saya juga. Jerit Alia terdesak. Macam mana kau nak buktikan? Nama kau ada dalam geran? Syazrina ketawa. Danial dah pastikan semuanya kemas. Danial melemparkan sebuah fail ke atas meja. Kau dah tak ada sebarang harta atas nama kau. Alia meneliti dokumen itu dengan mata yang berkaca-kaca. Memang benar. Semuanya atas nama orang lain. Kalau kau tengok betul-betul, kau dah setuju dengan semua ni. Kata Danial dengan penuh kemenangan. Ingat tak semua dokumen yang kau tanda tangan tanpa baca sebelum pembedahan? Barulah Alia faham segalanya. Dokumen-dokumen yang kononnya untuk urusan pembedahan. Awak rancang semua ni dari awal. Kan? Boleh dikatakan begitu. Danial mengangkat bahu.
Awak cuma nakkan buah pinggang saya. Lepas tu tinggalkan saya. Tinggalkan tu perkataan yang kasar. Anggap saja kita bawa haluan masing-masing. Alia berdiri. Menggenggam erat sepihan kotak muzik itu. Darah mengalir dari tapak tangannya yang terluka. Awak akan bayar untuk semua ni. Bala Tuhan akan menimpa awak. Wah! Takutnya. Satu ugutan. Ejek Syazrina sambil mengeluarkan telefonnya. Dengan tangan yang berdarah. Alia memulas tombol pintu. Semasa dia melangkah keluar, dia terdengar suara Danial. Oh ya. Barang-barang kau ada dalam bilik stor. Pakaian dan barang-barang buruk kau. Tanpa menoleh, Alia meninggalkan apartmen itu. Di dalam lift. Kakinya terasa lemah dan dia terduduk. Pengawal keselamatan di lobi menghulurkannya 2 buah kotak berhabuk dengan pandangan simpati. Alia menaiki teksi ke rumah kawannya, Maya Bakri, yang juga baru bercerai. Di sofa ruang tamu Maya, Alia duduk termenung. Seolah-olah jiwanya telah diragut. Sudah 3 hari dia begitu. Hampir tidak bergerak. Alia, makanlah sikit. Pujuk Maya sambil menghulurkan semangkuk bubur panas. Tak lapar. Sikit pun jadilah. Nanti kau sakit. Kalau kau pengsan. Macam mana? Maya meletakkan sudu di tangannya secara paksa. Alia menyuap sesudu. Kemudian meletakkannya semula. Maya, rasanya lebih baik aku mati saja. Apa kau cakap ni? Alia, jangan mengarut. Kau nak mati sebab jantan tak guna tu? Tak mungkin. Maya menggoncang bahunya dengan kuat. Aku bodoh. Aku bagi dia sebahagian dari badan aku. Buah pinggang aku. Dan ini balasan dia. Air mata mula membasahi matanya yang kering. Maya memeluknya erat. Alia, peguam yang tolong aku masa cerai dulu. Dia sangat bagus. Apa kata kita jumpa dia? Tak ada gunanya. Aku tak ada apa-apa atas nama aku. Jantan tu dah ambil semuanya. Kita tak rugi apa-apa kalau mencuba. Mungkin ada jalan penyelesaian. Kata Maya sambil mencapai telefonnya. Aku telefon dia sekarang. Keesokan harinya, Alia dan Maya tiba di sebuah firma guaman. Seorang peguam muda bernama Tuan Lokman Sulaiman menyambut mereka. Selamat pagi. Saya Peguam Lokman. Silakan duduk. Dengan suara yang lemah, Alia menceritakan segalanya, penyakit Danial, pendermaan organnya, surat cerai yang mengejut, dan penipuan yang dirancang untuk merampas hartanya. Peguam Lokman mendengar dengan teliti. Mencatat setiap butiran. Puan ada salinan dokumen yang ditandatangani? Tak ada. Danial ambil semuanya. Bila sebenarnya pemindahan aset itu dibuat? Betul-betul sebelum pembedahan. Dia tipu saya. Kata itu dokumen untuk pembedahan. Setelah mendengar keseluruhan cerita, peguam itu menggelengkan kepalanya dengan kesal. Terus terang saya katakan, ini satu kes yang sangat sukar. Hati Alia terasa hancur. Kita boleh buktikan kecurangan. Tetapi aset itu dipindahkan secara sah. Dan lebih teruk lagi,
Dengan persetujuan Puan. Jadi, tak ada apa yang boleh dibuat? Kita boleh mulakan tindakan undang-undang. Tapi peluang untuk menang sangat tipis. Walaupun selepas saya demakan buah pinggang saya, malangnya, pendermaan organ dianggap sebagai tindakan sukarela dan altruistik semata-mata. Undang-undang tidak menganggapnya sebagai satu transaksi. Jadi, sangat sukar untuk menuntut pampasan. Alia bersandar di kerusi. Putus asa. Jadi, binatang tu memang dah rancang semuanya dari awal. Rungut Maya di sebelahnya. Ketika mereka keluar dari pejabat peguam. Di sebuah skrin besar di kedai elektronik. Berita sedang disiarkan. Kisah usahawan Daniel Iskandar yang berjaya mengatasi penyakit serius dan kembali dengan penuh kejayaan dalam dunia perniagaan. Wajah Daniel yang sihat dan yakin memenuhi skrin. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada penderma tampan nama yang telah menyelamatkan nyawa saya. Saya tidak akan melupakan pengorbanan murninya dan akan mendedikasikan hidup saya untuk berkhidmat kepada masyarakat. Dasar penipu. Rungut Maya. Alia merenung skrin. Maya. Aku rasa aku nak cuba jumpa ibu mentua aku. Kau fikir perempuan sihir tu akan tolong kau? Aku tak tahu. Tapi aku kena cuba. Pada waktu senja, dia pergi ke rumah Puan Hajah Alimah. Ibu mertuanya membuka pintu dengan pandangan sedingin ais. Kau buat apa kat sini? Mark. Saya. Alia. Aku tahu. Kau datang nak apa? Katanya. Menghalang laluan. Mark. Apa yang Daniel buat pada saya ni terlalu kejam. Tolonglah saya. Mark. Kau nak aku buat apa? Benda dah jadi. Keluh Puan Hajah Alimah. Wanita itu mengeluarkan sampul surat putih yang tebal dari beg tangannya. Ambil ni. Dan kita selesaikan perkara ni. Ia adalah sampul berisi wang tunai. Saya tak perlukan duit. Habis tu kau nak apa lagi? Anak aku. Daniel. Perlu terbang tinggi sekarang. Dia perlu mulakan hidup baru. Katanya dengan dingin. Kau jalani hidup kau sendiri. Itu yang terbaik untuk semua. Mark. Saya dah bagi buah pinggang saya pada anak Mark. Ya. Dan aku akan berterima kasih untuk itu seumur hidup. Tapi itu tak boleh jadi beban pada dia selamanya. Dia memaksa sampul itu ke tangan Alia. Ambil ni dan jangan muncul lagi dalam hidup kami. Daniel akan mulakan perniagaan besar. Jangan jadi penghalang. Kelak. Pintu ditutup rapat di hadapannya. Alia berdiri di situ. Hancur lulu. Di meja ruang tamu Maya. Surat-surat penolakan dari firma-firma guaman bertimbun. Semuanya menolaknya. Mengatakan dia tidak mempunyai peluang untuk menang. Nampaknya inilah pengakhirannya. Bisik Alia lemah. Pengakhiran apa? Kita belum mula lagi. Maya meletakkan komputer ribanya di hadapan Alia. Aku cari maklumat sepanjang malam. Apa kata kau cuba peguam ni? Di skrin. Tertera sebuah artikel, Tuan Lokman Sulaiman. Peguam bagi kes-kes terpinggir. Kadar kejayaannya sangat rendah. Tapi orang kata dia hanya ambil kes yang dia betul-betul percaya.
Dia ni tempat perlindungan terakhir untuk orang-orang yang tertindas. Walaupun ragu-ragu, Alia bersetuju. Keesokan harinya, dia pergi sendirian ke sebuah bangunan pejabat lama di Jalan Sultan. Di tingkat 3, sebuah papan tanda kecil tergantung, firma Guaman Lokman Co. Pejabat itu kecil dan sarat dengan timbunan fail. Seorang wanita pertengahan umur, setiausaha, memandangnya. Ada buat temu janji? Tak ada. Saya tak dapat. Kalau macam tu, kena datang minggu depan. Jadual Tuan Lokman penuh. Tolonglah. Cik. Ini hal yang sangat penting. Rayu Alia. Ketika Alia hampir berputus asa, pintu bilik dalam terbuka. Tuan Lokman keluar. Wajahnya kelihatan letih. Pandangannya terhenti pada fail yang dipegang erat oleh Alia. Dia dapat membaca perkataan sijil penderma organ. Maaf. Cik datang untuk urusan apa? Tanyanya terus kepada Alia. Untuk rundingan kes cerai. Tapi saya tak ada temu janji. Ada kaitan dengan pendermaan organ? Tanyanya. Menunjuk ke arah fail Alia. Ya. Saya dermakan buah pinggang saya pada suami saya. Dan sekarang dia tinggalkan saya dan ambil semua harta saya. Suara Alia pecah. Tuan Lokman berpaling kepada setiausahanya. Puan Zaitun. Tangguhkan temu janji seterusnya selama sejam. Dia membuka pintu pejabatnya luas-luas. Silakan masuk. Di dalam pejabat yang penuh dengan buku-buku undang-undang. Alia menceritakan segalanya sekali lagi. Awak kata awak tanda tangan beberapa dokumen sebelum pembedahan? Ya. Dia kata itu untuk urusan hospital dan satu pelaburan. Saya bodoh sangat. Saya percaya semuanya. Puan. Awak tak bodoh. Dia yang syaitan kerana menyalahgunakan kepercayaan orang yang menyayanginya. Kata Tuan Lokman. Siapa nama suami Puan? Daniel Iskandar. Dan syarikat yang menerima dana itu? Sebuah syarikat atas nama perempuan bernama Syazrina. SD Capital. Mendengar nama itu, mata Tuan Lokman yang letih bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia pantas membuka komputer ribanya dan mula mencari. Jumpa pun. SD Capital. Syarikat ini ditubuhkan tepat 2 bulan sebelum pembedahan Puan. Ini jelas satu penipuan. Sebuah syarikat cengkirang yang diwujudkan semata-mata untuk menipu Puan. Jadi saya boleh menang? Tanya Alia. Matanya dipenuhi harapan baru. Ia bukan pertarungan yang mudah. Tapi tidak mustahil. Kata Tuan Lokman. Encik Daniel juga mungkin ada mengambil polisi insurans hayat. Polisi insurans hayat? Ya. Untuk mendapatkan sejumlah besar wang jika pembedahan itu gagal. Tuan Lokman berdiri. Saya akan ambil kes ini. Ini bukan sekadar kes cerai. Ini satu jenayah kejam yang telah menghancurkan hidup seseorang. Air mata harapan mula mengalir di pipi Alia. Tenang. Puan. Pertarungan sebenar baru bermula. Kata Tuan Lokman sambil menghulurkan segelas air. Kita perlukan bukti yang tidak dapat disangkal. Sebaik-baiknya. Rakaman suara di mana Daniel atau ibunya mengaku keseluruhan rancangan itu.
Macam mana saya nak dapatkan rakaman macam tu? Ada caranya. Walaupun berisiko. Tuan Luqman mengeluarkan satu alat kecil dari lacinya. Sebuah perakam mini. Pergi jumpa ibu mentua Puan sekali lagi. Puan kena nampak terdesak. Seolah-olah sudah hilang segalanya. Dia pasti akan leka. Rayu padanya. Beritahu Puan akan gugurkan segalanya. Puan rasa mereka akan dedahkan niat sebenar mereka? Kemungkinan besar. Ibunya, terutamanya, pasti akan berbangga dengan betapa bijaknya anak lelakinya. Tuan Luqman menerangkan rancangannya. Alia perlu bersemuka dengan Puan Hajah Alimah di spa mewah yang sering dikunjunginya setiap petang Khamis. Puan boleh lakukannya. Tidak. Puan mesti lakukannya. Ini adalah pertarungan untuk menuntut semula hidup Puan. 3 hari sebelum hari Khamis. Alia berlatih di hadapan cermin. Wajah paling sedih. Suara paling merayu. Gerak-geri orang yang hancur sepenuhnya. Khamis. Jam 2 petang. Di hadapan sebuah spa mewah di sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur. Alia sengaja memakai pakaian lama dan lusuh. Wajahnya pucat tanpa secalit solekan. Tidak lama kemudian, sebuah Mercedes hitam berhenti. Puan Hajah Alimah melangkah keluar. Berpakaian serba mewah. Mak. Alia mendekatinya. Berjalan teruyung hayang. Wajah Puan Hajah Alimah berkerut jijik. Kau buat apa kat sini? Jangan buat kecoh. Memalukan. Tolonglah. Mak. Dengarlah cakap saya sekejap. Rayu Alia sambil memegang lengan wanita itu. Lepaskan tangan aku. Semua orang pandang. Puan Hajah Alimah menipisnya dengan kasar. Pada saat itu, Alia melutut di atas lantai. Mak. Saya merayu. Semua yang lalu lalang terhenti. Wajah Puan Hajah Alimah merah padam. Bangun sekarang. Ikut aku. Dia mengheret Alia ke tangga kecemasan. Sebaik sahaja masuk. Dia menolak Alia. Apa maksud semua drama ni? Kau dah gila ke? Mak. Saya minta maaf. Kata Alia. Menangis terisak-isak di lantai. Semuanya salah saya. Saya tak layak untuk Danial. Ekspresi Puan Hajah Alimah sedikit melembut. Baguslah kalau kau dah sedar. Tolonglah Mak. Bagi saya satu peluang lagi. Saya akan jadi macam anjing. Macam hamba dia. Dah terlambat. Danial sangat bahagia dengan Syazrina. Puan Hajah Alimah mengeluarkan sampul surat putih yang sama. Ambil ni dan jangan muncul lagi. Mak tahu semuanya dari awal. Kan? Bahawa Danial akan tinggalkan saya selepas pembedahan? Puan Hajah Alimah ketawa menghina. Memang sah kau ni bodoh. Dia anak aku. Tentu aku tahu. Dia melemparkan sampul itu ke muka Alia. Ambil ni dan berambus. Alia terus berlakon. Menangis tersedu-sedan sehingga bunyi tapak kaki Puan Hajah Alimah hilang sepenuhnya. Perlahan-lahan, Alia mengangkat kepalanya. Air matanya berhenti serta-merta. Dia mengeluarkan perakam kecil dari poketnya dan memeriksa lampu merah yang masih menyala. Dia mengikori Puan Hajah Alimah ke lobi spa.
Wanita itu sedang bercakap di telefon dengan seorang rakannya sambil menuju ke bilik persalinan peribadi. Suara terujannya jelas kedengaran. Ya. Datin. Saya baru saja tengok drama paling kelakar. Si Alia tu datang merayu melutut. Menyedihkan. Tapi hei. Sebab menipu si bodoh tu. Anak saya selamat. Dapat buah pinggang percuma. Dapat semua hartanya. Untung. Kan? Mana ada orang bodoh macam dia dalam dunia ni? Sanggup bagi organ demi cinta. Tangan Alia bergetar menahan marah. Tetapi dia menggenggam perakam itu lebih erat. Tawa Puan Hajah Alimah yang menghina bergema dari bilik persalinan. Alia beredar senyap-senyap. Di tempat letak kereta bawah tanah. Dia menemui Mercedes Puan Hajah Alimah. Pemandunya sedang terlelap. Kira-kira 10 minit kemudian, Puan Hajah Alimah muncul dengan wajah segar dan masuk ke dalam kereta. Sebaik sahaja kereta mula bergerak, dia membuat panggilan lagi. Tingkap kereta terbuka sedikit. Alia tersembunyi di sebalik tiang. Mengangkat perakamnya sekali lagi. Daniel. Ni Mak. Mak dah selesaikan hal Alia. Dia dah menyerah kalah. Jangan risau. Teruskan rancangan kahwin kamu dengan Syazrina. Kereta itu meninggalkan tempat letak kereta. Alia menekan butang henti pada perakam. Dia terus menghantar fail audio itu kepada Tuan Lokman. Beberapa saat kemudian, Tuan Lokman menelefonnya. Sempurna. Kita dah ada bom yang kita perlukan untuk diletupkan di mahkamah. Buat pertama kalinya. Alia tersenyum. Bukan senyuman lakonan, tetapi senyuman seseorang yang menantikan kemenangan. Hari perbicaraan tiba. Di hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, sekumpulan wartawan telah berkumpul. Kes ini telah menarik perhatian seluruh negara. Di dalam mahkamah, Daniel dan Syazrina diapit oleh 3 orang peguam. Puan Hajah Alimah duduk di barisan hadapan dengan angkuh. Yang Arif. Tuan Lokman berdiri. Kes ini bukan sekadar perceraian. Ini adalah satu jenayah penipuan terancang yang mengambil kesempatan atas kebaikan dan pengorbanan seseorang. Bantahan. Peguam Daniel melompat. Peguam plaintif menggunakan emosi untuk memfitnah anak guam saya. Semuanya akan dibuktikan dengan bukti. Balas Tuan Lokman. Memaparkan dokumen ST Capital di skrin. Syarikat ini ditubuhkan hanya 2 bulan sebelum pembedahan. Dan sejurus sebelum itu, keseluruhan aset klien saya, sebanyak 1 arim, 8 juta, telah dipindahkan ke syarikat cengkerang ini. Ia adalah satu pelaburan yang sah. Dipersetujui kedua-dua pihak. Balas Peguam Daniel. Pada masa itu, klien saya akan mendermakan buah pinggangnya untuk menyelamatkan nyawa suaminya. Adakah yang Arif fikir persetujuan yang waras boleh diberikan dalam keadaan terdesak seperti itu? Tuan Lokman kemudian menunjuan polisi insurans hayat bernilai 3 juta arim dengan Daniel sebagai beneficiari. Ini juga satu langkah berjaga-jaga yang sah. Pembedahan sentiasa ada risikonya. Kenapa ia diambil atas nama plaintif dengan defendan sebagai beneficiari? Bukankah ini satu struktur yang direka untuk defendan mengawal keuntungan jika isterinya meninggal di meja bedah? Yang Arif memandang Daniel dengan dingin. Defendan. Sila jelaskan.
Ia hanya untuk berjaga-jaga. Tiada niat jahat. Jawab Daniel. Tergagap-gagap. Tuan Luqman memanggil saksi. Seorang pegawai bank. Ya. Saya ingat dengan jelas. Encik Daniel Iskandar dan Cik Syazrina Dharma datang. Mereka memindahkan sejumlah wang yang besar. Berjumlah 1 arim. 8 juta. Berasal dari akaun simpanan tetap Puan Alia Sofenya. Adakah pemilik akaun? Puan Alia. Hadir? Tidak. Hanya mereka berdua. Encik Daniel membawa surat kuasa wakil. Namun, tanda tangan pada surat itu kelihatan berbeza. Gementar dan tidak semula jadi. Kami cuba menghubungi Puan Alia untuk pengesahan. Tetapi Encik Daniel menghalangnya dengan agresif. Mengatakan isterinya sibuk di hospital dan tidak boleh diganggu. Seluruh Dewan Mahkamah berbisik. Akhirnya, Tuan Luqman memainkan rakaman suara Puan Hajah Alimah. Bijak betul anak aku si Daniel ni. Tipu si bodoh macam kau untuk dapat buah pinggang percuma dan semua duit dia. Untung. Kan? Mendengar suaranya sendiri. Puan Hajah Alimah menjerit dan rebah ke lantai. Mak. Daniel melompat dari tempat duduknya. Mahkamah menjadi huru-hara. Pada hari perbicaraan kedua, internet dibanjiri dengan tajuk berita, raksasa yang khianati isteri penderma buah pinggang. Di dalam mahkamah, Tuan Luqman membentangkan bukti baru, mesej teks antara Daniel dan Syazrina. Sebaik saja pembedahan selesai. Kita singkirkan dia. Jangan risau. Alia tu cuma kad pakai buang. Orang ramai di mahkamah terkesima. Macam mana awak dapat semua ni? Jerit Syazrina. Dengan perintah mahkamah. Sudah tentu. Pada ketika itu, Daniel memegang pinggangnya. Ah! Buah pinggang aku. Sakit. Dia rebah ke lantai. Menggeliat kesakitan. Defendan pengsan. Panggil pasukan perubatan. Jerit yang arif. Semasa diusung keluar, Syazrina berbisik kepada peguamnya. Peguam. Macam mana dengan saya? Boleh saya lepaskan diri? Di bilik kecemasan, doktor memberitahu Puan Hajah Alimah. Penolakan akut. Tekanan melampau telah merosakkan buah pinggang yang dipindahkan. Dalam kes terburuk, ia perlu dikeluarkan dan dia perlu kembali menjalani dialisis seumur hidup. Tak nak. Aku tak nak dialisis. Jerit Daniel dari katil. Syazrina masuk ke bilik. Daniel sayang. Syazrina. Kau datang. Matanya bersinar. Maaf. Tapi sampai sini saja hubungan kita. Peguam saya akan keluarkan saya dari kes ni. Kau tinggalkan aku? Bukan tinggalkan. Kita cuma bawa haluan masing-masing. Katanya. Menggunakan kata-kata Daniel sendiri. Sebelum berlalu pergi. Setahun kemudian. Di majlis perasmian Yayasan Sri Kandi Bangkit di Kuala Lumpur. Alia. Sebagai Presiden. Naik ke pentas. Selamat pagi semua. Setahun yang lalu, saya melalui terung paling gelap dalam hidup saya. Tetapi, berkat bantuan ramai, saya dapat bangkit semula.
Sekarang, saya ingin berkongsi keberanian dan harapan itu dengan mereka yang lain. Semoga yayasan ini menjadi benih kecil harapan itu. Tepukan gemuruh memenuhi dewan. Di kalangan penonton, Tuan Lokman dan Maya memandangnya dengan bangga. Pada masa yang sama, di unit dialisis sebuah hospital kerajaan, bunyi mesin menandakan masa. Daniel, pucat dan lesu, merenung siling. Sementara itu, di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Syazrina Dharma baru sahaja mendarat. Tiba-tiba, beberapa orang ejen SPRM menghampirinya. Cik Syazrina Dharma, anda ditahan atas kesalahan pengubahan wang haram dan cubaan melarikan diri. Wajahnya pucat lesi. Kembali di yayasan. Alia sedang meneliti fail penerima bantuan pertama. Seorang wanita yang melarikan diri dari rumah akibat keganasan suami. Kita perlu bantu dia secepat mungkin, kata Alia, menandatangani surat kelulusan. Ketika pulang, dia berhenti di hadapan sebuah kedai. Di tingkap, terdapat sebuah kotak muzik yang cantik, dengan penari balet yang berputar, sama seperti yang pernah Daniel berikan. Dia memandangnya seketika, kemudian menggelengkan kepala. Aku tak perlukannya lagi, bisiknya pada diri sendiri. Lalu meneruskan perjalanan. Dia membuka laman web yayasan dan menulis, luka tidak hilang. Ia menjadi parut. Tetapi parut bukan hanya menyakitkan. Ia juga menjadikan kita lebih kuat. Hari ini, saya memilih harapan, bukan keputusasaan. Mesej-mesej penghargaan mula membanjiri. Terima kasih Puan Alia kerana memberi kami harapan. Senyuman hangat terukir di wajahnya. Dia duduk di sofa dan membuka jurnalnya. Hari ini, dendamku yang dahsyat telah berakhir. Tetapi hidupku yang sebenar baru sahaja bermula. Aku boleh bahagia dengan hanya satu buah pinggang. Aku akan menjadi orang paling bahagia di dunia. Jika anda pernah melalui cabaran yang menguji kekuatan anda, atau mengenali seseorang yang telah bangkit dengan gagah daripada kejatuhan, kongsikan kisah inspirasi mereka di ruangan komen di bawah. Mari kita saling memberi semangat.